Tapi lepas saya puasa, kulit saya macam jadi glowing. Wait, tahu tak I masak apa hari ni? Ayam masak kicap tapi tambah strawberry jam. So every time lepas balik kerja, memang saya akan nampak Krispy Kreme boost. Saya nampak lau-lau. Sebab bulan puasa tu I cut sugar terus, I tak makan langsung itu semua tu. I nak macam balance manis dan masam lah. Sweet and sour. Banyaknya. So I nak rasa apa rasa ayam strawberry jam ayam kicap strawberry Adakah I akan sakit perut nanti? Alah, sakit perut masuk je dah hospital. Settle masalah. Tak payah. Dia rasa macam ayam biasa. Ada ayam kicap. Strawberry dia rasa macam manis sikit. Macam 1% manis, 90% macam ayam masak kicap. Kawan I ada story hari tu. Oh, rupanya rakan sekerja dia tak puasa pun. Time lunch dia pergi makan. Maksudnya macam susah sangat ke buat.